Matematik tahun 3 muka surat 23. Aktiviti 2. Jumlahkan bantu burung unta mencari anaknya. Warnakan laluan mengikut turutan jawapan. Jadi kita kena kira dulu. Lepas kita kira, kita ambil jawapan. Kita cari laluan untuk ibu unta ni mencari anaknya. Okay, soalan pertama, soalan A. 5 tambah 643. Kita tambahkan 5 tambah 3, kita akan dapat 8. 0 tambah 4, akan dapat 4. 6 tambah 0, kita akan dapat 6. Jadi jawapannya adalah 648. Jadi 648 ni naik ke atas. Jadi kita perlu tambahkan lagi. 8 tambah 4, kita akan dapat 12. 1 atas, 2 bawah. 1 tambah 4 tambah 1, kita akan dapat 6. 6 tambah 2, kita akan dapat 8. 3 tambah 0, kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah 3862. Soalan B. 856 tambah 7, kita akan dapat 6 tambah 7, kita akan dapat 13. 1 atas, bawah 3. 1 tambah 5, kita akan dapat 6. 8 tambah 0, kita akan dapat 8. Jadi jawapan yang ni kita letak dekat atas. 3 tambah 7, kita akan dapat 10. 1 atas, bawah 0. 1 tambah 6 tambah 5, kita akan dapat 12. 1 atas, bawah 2. 1 tambah 8, kita akan dapat 9. 0 tambah 7, kita akan dapat 7. Jadi jawapannya adalah 7962. Soalan C. Jadi untuk soalan yang ni kita boleh tambah terus. Okey. Kita boleh tambah terus. Jadi 5 tambah 4 tambah 6, kita akan dapat 15. 1 atas, 5 bawah. 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2, kita akan dapat 10. 1 naik atas, 0 bawah. 1 tambah 2, kita akan dapat 3. 4 tambah 0 ataupun sifar, kita akan dapat 4. Jadi ini adalah jawapannya. Soalan D. 4706 tambah 143 tambah 85. Jadi kita tambah terus. Okey. 6 tambah 3 tambah 5, kita akan dapat 14. 1 atas, 4 turun bawah. 1 tambah 0 tambah 4 tambah 8, kita akan dapat 13. 1 atas, bawah 3. 1 tambah 7 tambah 1, kita akan dapat 9. 4 tambah sifar, kita akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah 4934. Soalan E. 208 tambah 1453 tambah 5264. Jadi kita tambahkan 8 tambah 3 tambah 4, kita akan dapat 15. 1 atas, 5 bawah. 1 tambah 0 tambah 5 tambah 6, kita akan dapat 12. 1 atas, bawah 2. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2, kita akan dapat 9. 1 tambah 5, kita akan dapat 6. Jadi jawapannya adalah 6925. Soalan F. 587 tambah 132 tambah 6413. 7 tambah 2 tambah 3, kita akan dapat 12. 1 atas, bawah 2. 1 tambah 8 tambah 3 tambah 1, kita akan dapat 13. 1 atas, bawah 3. 1 tambah 5 1 tambah 5 tambah 1 tambah 4, kita akan dapat 11. 1 atas, bawah 1 juga. Okey, sebab 11. Jadi 1 tambah 6, kita akan dapat 7. Jadi jawapannya adalah 7132. Soalan G. Tambah ni
tambah ni sama dengan 9060. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Jadi kita tambahkan macam biasa dulu, yang ini iaitu 567 tambah 1403. Kita tambahkan, kita akan dapat 3 tambah 7, kita akan dapat 10. 1 atas, 0 bawah. 1 tambah 0 tambah 6, kita akan dapat 7. 4 tambah 5, kita akan dapat 9. 1 tambah sifar, kita akan dapat 1. Jadi jawapannya adalah 1970. Jadi untuk kita nak dapatkan jawapan tempat kosong ni, nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Jadi 9060, nilai yang besar yang ni tolak nilai yang kecil yang ni. Kita akan dapat 0 tambah 0, kita akan dapat 0. 0 tolak 0, kita akan dapat 0. Tolak ya. So kepada pelajar, untuk kita nak dapatkan nilai yang ni, kita kena tolak. Nilai yang besar tolak nilai yang kecil. 0 tolak 0, kita akan dapat 0. 6 tolak 7 tak boleh. Jadi kena pinjam sebelah dengan 0. 0 tak ada nilai. Jadi kita pinjam dengan 9. 9 jadi 8. 1 akan diberikan kepada 0. 0 menjadi 10. Jadi 10 ni 6 pinjam 1 daripada 10. 10 ni akan jadi 9. Jadi 1 akan diberikan kepada 6. Yang ni akan menjadi 16. Jadi 16 tolak 7 boleh. Kita akan dapat 9. Lepas tu 9 tolak 9, kita akan dapat 0. 8 tolak 1, kita akan dapat 7. Jadi jawapannya adalah 7090. Jadi kita nak cek betul ke tak, kita boleh tambahkan semuanya ni. Kita akan dapat nilai yang ini. Soalan H. Soalan S seperti soalan yang tadi juga. Kita tambahkan dulu. 2534 tambah 5680. Kita tambahkan 4 tambah 0, kita akan dapat 4. 3 tambah 8, kita akan dapat 11. 1 atas, 1 bawah. 1 tambah 5 tambah 6, kita akan dapat 12. 1 atas, 1 atas yang ni, bawah 2. 1 tambah 2 tambah 5, kita akan dapat 8. Jadi jawapan yang ni, untuk kita nak dapatkan jawapan yang tengah ni, nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Jawapan yang ni tolak nilai yang ni. Okey, kita tolakkan. 8431 tolak 8214. Nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Jadi kita akan dapat 1 tolak 4 tak boleh. Jadi kena pinjam 1 daripada 3. 3 jadi 2. 1 diberikan kepada 1 menjadi 11. Jadi 11 tolak 4 boleh. Kita akan dapat 7. 2 tolak 1, kita akan dapat 1. 4 tolak 2, kita akan dapat 2. 8 tolak 8, kita akan dapat 0. Jadi jawapannya adalah 217. Jadi semua jawapan yang ni, kita tengok dekat sini untuk kita nak isikan laluan. Kita nak warnakan laluan. Jadi 3862 yang ni. 7920 yang ni. Lepas tu 4934 yang ni. Yang ni dulu 3405 yang ni dulu. Lepas tu 3934 yang ni. Okey, cikgu warnakan terus. Okey, dekat sini. So pelajar boleh tengok dekat sini. Kita akan mulakan semula dari A. A adalah yang ni, 3862 yang ini. Okey, lepas tu soalan B. Kita tengok jawapan yang ni. Jawapan yang paling last sekali. Okey, 7920 yang ini. Lepas tu soalan C, 4305 yang ini. Soalan D pula 4934 yang ini. Soalan E 6925 yang ini.
Soalan F 7132. Yang ini. Soalan G 7090. Yang ini. Soalan H 217. Yang ini. Jadi ianya capai dekat anak burung unta dekat sini. Jadi ini adalah jawapannya. Cikgu harap pelajar boleh faham macam mana kita nak tambah dan macam mana kita nak tolak untuk dapatkan jawapan.